Pernah tak terfikir apa sebenarnya yang berlaku dalam fikiran seseorang yang ada masalah kesihatan mental? Okey, hari ini kita akan cuba kupas topik ni. Kita akan tengok lebih jauh dari sekadar stereotip biasa. Kita nak bongkar dunia psikologi bilazim yang orang selalu salah faham. Jom kita tengok sama-sama. Okey, kita mulakan terus dengan satu soalan yang mungkin agak sensitif sikit, kan? Betul ke masalah mental ni puncanya sebab gila? Inilah tanggapan yang dah lama melekat dalam masyarakat kita. Tapi betul ke macam tu? Okey, jom kita tengok perbezaan ni. Memang ada jurang yang sangat besar tau antara apa yang orang biasa fikir dengan apa yang pakar faham. Bagi orang awam, mungkin selagi tak nampak gila tu, maknanya okey lah tu. Tapi bagi pakar, tak. Diorang tengok kesihatan mental ni sebagai satu keseimbangan yang sangat kompleks antara emosi, fikiran dan juga tingkah laku kita. So, besar mana sebenarnya isu ni? Angka-angka ni, dia cerita semuanya. Kita bukan cakap pasal kes terpencil tau. Ini dah macam krisis kesihatan awam yang bagi kesan kat berjuta-juta orang, bukan je kat seluruh dunia, tapi kat Malaysia sendiri. Cuba bayangkan 450 juta. Ramai gila kan? Itulah jumlah orang kat seluruh dunia yang tengah bergelut dengan isu kesihatan mental. Nak bagi gambaran, jumlah tu lebih ramai dari gabungan penduduk Amerika Syarikat dengan Kanada. Skalanya memang sangat besar. Dan bila kita tengok kat Malaysia pula, angkanya pun sama membimbangkan. Hampir 30%, tepatnya 29.2% orang dewasa atau lebih 4.2 juta orang tengah hadapi cabaran ni. Maksudnya apa? Maksudnya kemungkinan besar ada orang yang kita kenal, sama ada keluarga ke, kawan-kawan ke, yang tengah terkesan. Okey, jom kita kupas lagi perbezaan penting yang pertama ni. Cara orang awam pandang kesihatan minda berbanding dengan cara pakar. Jadi, apa sebenarnya yang ahli psikologi kaji ni? Bidang ni namanya psikologi bilazim. Dan benda paling penting kita kena faham, bidang ni bukan nak cop atau label orang, langsung tak. Sebaliknya, ia adalah untuk meneroka dan faham kepelbagaian pengalaman manusia yang sangat luas. Tapi, macam mana pakar tentukan sesuatu tu bilazim atau tak? Jom kita tengok apa kriteria yang diorang guna. Ahli psikologi ni tak main teka-teka je. Diorang ada pendekatan yang sistematik. Diorang tengok beberapa benda. Pertama, adakah tingkah laku tu jarang berlaku? Contohnya macam IQ yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kedua, adakah ia langgar norma sosial? Maksudnya benda yang masyarakat kita rasa tak boleh diterima. Dan yang paling penting sekali, adakah ia menyebabkan orang tu sendiri rasa terseksa atau tertekan? Sekarang kita masuk bab yang paling menarik pada saya lah. Dari mana datanya semua cabaran ni? Jawapannya memang tak senang. Ia bukan sebab satu benda je, tapi jauh lebih kompleks dari itu. Jadual ni tunjukkan ringkasan 3 teori utama. Okey, pertama, model biologi. Yang ni dia tengok punca fizikal, macam genetik atau bahan kimia dalam otak yang tak seimbang. Lepas tu ada model psikoanalitik. Yang ni diasaskan oleh Freud. Dia kaji macam mana konflik masa kita kecil dulu yang kita tak sedar pun boleh bentuk perangai kita sekarang. Dan akhir sekali, model tingkah laku kognitif. Yang ni pula kata kita belajar corak fikir dan tingkah laku yang tak sihat dari masa ke semasa. Okey, bila kita dah faham sikit-sikit asasnya, jom kita sentuh sikit pasal beberapa kategori utama gangguan psikologi. Kita akan tengok 4 kumpulan utama. Pertama, gangguan keresahan. Kedua, gangguan mood. Ketiga, skizofrenia. Dan yang keempat, gangguan personality. Setiap satu ni, dia ada cabaran dia yang tersendiri. Kalau kita ambil contoh gangguan keresahan macam OCD, ia selalunya pasal satu kitaran yang sangat kuat, macam satu loop yang tak berhenti. Mula-mula, datang satu fikiran yang kita tak nak. Fikiran tu buat kita rasa risau, cemas, gelisah. Untuk hilangkan rasa tu, kita buat satu tindakan berulang-ulang atau kompulsi. Lepas buat tu, kita rasa lega. Tapi sekejap je. Dan sebab rasa lega itulah, kitaran ni jadi makin kuat dan kita rasa nak buat lagi dan lagi. Seterusnya, kita ada gangguan mood. Contohnya, gangguan bipolar. Ini pasal perubahan emosi yang sangat-sangat drastik. Cuba bayangkan, dia macam roller coaster emosi. Satu masa boleh rasa kat puncak dunia, penuh tenaga, gembira melampau. Itu fasa manic. Lepas tu, boleh jatuh menjunam ke lembah paling dalam. Rasa putus asa, sedih sangat. Itu pula fasa kemurungan.
Dan gambar ni kan, dia betul-betul gambarkan perasaan masa fasa kemurungan tu. Rasa terasing, macam kita terpaksa pakai topeng untuk berdepan dengan orang lain semata-mata nak sorokkan apa yang kita rasa kat dalam. Skizofrenia ni ramai sangat yang salah faham. Ia sebenarnya adalah gangguan yang berkaitan dengan cara kita berfikir dan melihat dunia. Dan ia bukan satu jenis je tau. Macam dalam jadual ni, ada macam-macam bentuk. Ada jenis paranoid yang melibatkan delusi. Ada juga jenis kataponik yang boleh bagi kesan kat pergerakan badan. Okey, dah banyak kita bincang. Jadi, apa mesej paling utama yang kita patut ambil dari semua ni? Kalau ada satu je benda yang anda perlu ingat dari perkongsian ni, tolong ingat yang ni. Masalah kesihatan mental bukan tanda lemah atau salah karakter seseorang. Ia adalah satu keadaan kesihatan, sama macam penyakit lain. Isu perubatan yang puncanya datang dari gabungan biologi, psikologi dan juga faktor sosial yang kompleks. Dan mesej dari para profesional pun sangat jelas. Bila kita minta bantuan, itu bukan tanda kita lemah. Sebaliknya, itu adalah tanda keberanian dan kematangan. Jadi, semua ni tinggalkan kita dengan satu persoalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Sekarang kita dah faham sikit-sikit macam mana kita boleh jadi sebahagian dari penyelesaian. Apa peranan yang kita semua, anda dan saya, boleh mainkan untuk ubah cara orang bercakap pasal kesihatan mental dan hapuskan stigma ni untuk selamanya.